Dan itulah ramai yang tanya saya. Saya boleh jawab sekarang juga kenapa saya masuk politik. Perubahan tampuk kepimpinan. Tetapi perubahan dari aspek pentadbiran tidak berlaku. MCA adalah parti tauke. Itu persepsi yang ditanam oleh DAP. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke podcast Borak Kasih mengupas lanskap politik negara. Bersama saya pada hari ini yang Izzat Nas. Saya Afiq Muhammad Shah. Hari ini kita punya host berbeza sedikit. Sebelum ini gandingannya adalah AA iaitu Afiq dan Auza'i. Tapi hari ini gandingan hostnya adalah AI. AI je Ya. Oh, pertama kali kita bergandingan. Pertama kali. Sebelum ni kita bergandingan dekat meja kita lah, meja Betul, berita. meja berita. Tapi hari ini dalam podcast pertama kali. Kita macam dua mod aja dah. Dalam bola sepak boleh dikira sebagai dua maut. Kenapa bola sepak je? Ada apa-apa yang menarik ke? Kalau yang menarik pasal bola sepak, kalau untuk sekarang ni adalah Arsenal lah. Arsenal sudah menang. Tahniah kepada Afiq. Dan Piala Dunia yang tidak lama lagi. Betul. Kenapa kita sebut pasal bola sepak ni, Jad? Sebab tetamu kita hari ni, Jad, kita boleh cakap lah tetamu kita yang istimewa pada hari ni. Dia boleh dikategorikan sebagai macam wonder kid dalam parti dia. Dalam bola sepak dia terma dia wonder kid. Dia seorang pemimpin muda yang sedang meningkat naik, Ijat lah. Yeah. Mungkin Ijat boleh pandangan Ijat dululah tentang kita punya tetamu kita hari ni, Ijat. Saya mula melihat tetamu kita ni ahli politik ni di media sosial. Pada mulanya tengok sekali pandang macam pelakon, macam model pun ada. Fasih berbahasa Melayu walaupun dia adalah seorang pemimpin berbahasa Cina. Betul. Dan beliau tak lain tak bukan adalah saudara Neo Chu Siong. Baik, terima kasih. Neo, apa khabar ni? Baik sihat. Terima kasih lah sebab datang ke Borak Kasih. Terima kasih juga kerana jemput saya. Tapi tema yang digunakan Wonder Kid tu memberi sedikit tekanan lah kepada saya. Sebab saya pun minat bola. Tahniah apa-apa pun. Tahniah kepada penyokong Arsenal kerana berjaya akhirnya lebih 20 tahun. 22 tahun. Lebih 22 tahun to be exact. Betul. Setiap kali this gonna be our year kan. Selepas 22 tahun mereka akhirnya menjuarai Liga Perdana Inggeris. Yes. Ya. So tahniah. Walaupun saya fan Man U. Okey. Rival Man City. Okay, Man City. Glory Hunter. Tapi kalau Arsenal ni dia kena terima kasih lah kepada kebangkitan Manchester United. Sebab kenapa tu? Kalau bukan kita kalahkan Man City, tidaklah dia dapat betul. 3 mata tu kan. So apa-apa pun ialah terima kasih sekali lagi kerana jemput. Saya budak baru, Wonder Kid tu saya rasa saya letak tepi sebab saya pun dah tak muda sangat. Cuma saya orang baru dalam industri, dalam medan politik negara, saya kena akui. Tapi itulah, kita baru tidak bermakna kita perlu terlalu menghormati, kerana dalam politik ni berbeza dengan bola sepak. Bola sepak dia boleh dikatakan sebagai satu hiburan, tapi dalam politik dia adalah mengenai masa depan negara. Betul. So ada masanya kita merendah diri, tetapi ada masanya kita perlu tegas. Untuk pengetahuan penonton semua, saudara Neo adalah merupakan Ketua Penerangan Pemuda MCA dan juga pengarah komunikasi Pemuda Barisan Nasional. Sebelum tu, Jad, sebelum kita teruskan kita punya borak-borak dengan saudara Neo ni, mungkin kita nak shout out dulu kepada kita punya penaja-penaja, Jad. Ya, penaja kita terima kasih kepada Channel X dan siapa ada guna kamera dan kamera kompleks yang menaja lokasi dan set penggambaran kita pada hari ini. Betul. Tak dilupakan juga kepada penaja makan tengah hari kita sebentar lagi, Fatihah Frozen, dengan-dengannya membawakan nasi komok. Mungkin saudara Neo kita boleh menikmati juadah lepas ni. Baik. Nasi kromok Nasi kaumok. nasi kaumok. Yes, okay. Makanan Thailand. Kaumok. Yes, kaumok. Okey. Tak lupa juga penaja sarapan kita. Ya, betul. Iaitu Tasty Touch Catering ada di depan tu. Membawakan mihun siam dan pelbagai lagi juadah-juadah. Tadi Neo, hari ni memang selera siam ke? betul juga kan? Okey, Jad, tanpa membuang masa lagi lah, kita nak start kita punya sembang-sembang, borak-borak, mungkin dengan soalan yang agak santai dululah.
Kata orang tak kenal maka tak cinta. Betul, betul. So soalan yang pertama, Yes, mungkin saudara Neo, anda sekarang dikenali sebagai seorang pemimpin politik lah sepenuh masa. Sebelum ni bekas diplomat. Tapi pada usia yang muda dulu, apa sebenarnya you punya cita-cita? Cita-cita ni sebenarnya cita-cita kita berubah mengikut umur Tapi yang saya ingat pada usia awal sekolah rendah saya nak menjadi seorang sukarelawan. Kerana pada usia itu kebetulan kalau kita ingatlah pada 90-an lewat 90-an dunia bergelut dengan perang di Sudan, perang di Afrika, banyak keluar dalam berita masa itu. Saya ingat kanak-kanak di Afrika yang kebuluran, yang tanpa nutrisi dan sebagainya. Itu dari kecil saya tertarik dengan berita-berita sebegitu, dan saya rasa alangkah baiknya kalau saya dapat pergi dan juga sambil menikmati keindahan safari di situ. Itu di peringkat awal usia saya. Apabila saya mula faham saya tengok berita dan sebagainya, saya mempunyai minat sebegitu. Sehingga kan apabila saya ingat lagi masa waktu kecil, saya dibawa ke Cameron Highlands, dan bayangkan pada tahun 90-an, masa itu tak ada highway dan sebagainya. Kita naik ke Cameron Highlands, kita melalui perkampungan orang asli. Saya begitu tertarik lah melihat mereka dan berasa ingin menjadi sebahagian daripada mereka, membantu mereka dan sebagainya. So perkara ini mungkin mendorong jugalah terhadap penglibatan saya semasa saya dalam universiti, aktivisme saya. Apabila saya banyak terlibat dalam projek-projek khidmat masyarakat, saya pergi ke perkampungan orang asli, dan di situ jugalah saya mula terlibat dengan persatuan pelajar dan menjadi wakil pelajar di peringkat universiti. Walaupun pada awal saya pada ketika itu usia remaja, saya juga merupakan seorang pemain bola sepak, tetapi saya lebih berat kepada aktiviti kemasyarakatan sejak di zaman universiti lah. So tetapi apabila kita dah mula tamat pengajian, kita mula nak memasuki alam pekerjaan, dan kita kena fikirlah be realistic apa yang kita perlu buat untuk kehidupan kita. Okay, Neo, backtrack sikit. Macam mana kehidupan Neo waktu kecil? Mungkin membesar di mana? Saya difahamkan Neo orang kampung saya, Taiping. Mungkin Neo boleh cerita sikit kehidupan Neo sebelum ini, masa kecil? Saya dilahirkan di Taiping, membesar di Taiping. Saya pernah juga belajar di peringkat sekolah menengah di Kedah beberapa tahun sebelum pulang semula ke Taiping. Tapi kebanyakan masa membesar saya memang di Taiping lah, dan itu serba sedikit sebab tu Taiping juga merupakan satu tempat yang sangat dekat lah dengan hati saya. Macam mana pula dengan ahli keluarga Neo? Ada tak terlibat dalam politik sebelum ini? Tak ada. Saya antara yang memang pelik lah dalam keluarga, sebab keluarga saya ni tak ada sesiapa pun yang terlibat dalam politik. Saya berasal dari sebuah keluarga yang biasa, ya. Saya membesar dengan datuk dan nenek saya selepas mak dan ayah saya berpisah. So saya memang dibesarkan oleh datuk dan nenek saya, kedua-dua pihak, belah bapa saya dengan mak saya. Sebab tu hubungan saya dengan datuk dan nenek saya lebih rapat, dan saya saya bernasib baik sebenarnya, kerana saya berpeluang membesar dalam persekitaran yang orang kata sihat, yang boleh bergaul dengan semua orang. Sebab mendiang datuk saya
merupakan pernah menjadi manager di ladang estate. Okay. Sebab tu dari kecil kita berinteraksi dengan orang India, dengan orang Melayu dan orang Cina. So di situ jugalah saya mengenal erti kepelbagaian kaum dalam masyarakat kita ni. You sebut tadi you banyak bergaul dengan ramai bangsa kan. Adakah itu juga salah satu sebab kenapa you fasih berbahasa Melayu, sebab ramai kagum you fasih berbahasa Melayu? Mungkin sebabkan daripada macam yang saya sebutkan tadi, pergaulan saya, sebab tu saya sering tekankan bahasa itu adalah satu jambatan. Kerana apabila kita bergaul dengan kaum atau bangsa lain, kita perlu mencari satu bahasa yang boleh menghubungkan kita. Dan tidak bukan dalam konteks Malaysia, bahasa yang boleh menghubungkan kita semua adalah bahasa kebangsaan kita lah, bahasa Melayu. So dari kecil saya berpeluang untuk bergaul dengan sangat rapat dengan kaum-kaum lain, dan di situ jugalah saya rasa saya belajar menghayati, bukan saya menghayati erti perpaduan dan keharmonian ini, tetapi juga dia memperkukuhkan lagi jati diri saya lah, dan juga penguasaan saya dalam bahasa kebangsaan. As you said, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, you rasa penting tak untuk mungkin seseorang ataupun warga negara Malaysia sendiri menguasai bahasa Melayu? Sebab sekarang kita tengok mungkin warga negara mungkin ramai yang ke arah bahasa Inggeris kan, anak-anak yang belajar ataupun bercakap bahasa Inggeris. You rasa macam mana? Kita kena lihat dengan lebih objektif. Bahasa ni dia adalah alat komunikasi, ya. Walaupun kita mempunyai identiti dan juga bahasa kebangsaan kita, tapi kita tak boleh nak menolak realiti bahawa ada pelbagai pihak yang lebih suka untuk belajar bahasa asing kerana prospek. Dari aspek prospeknya, kegunaan bahasa itu dalam konteks kerjaya mereka, ya, dari konteks pembelajaran bahasa ilmu dan sebagainya. Sebab itulah pentingnya dan uniknya kita ni, rakyat Malaysia ni, kita boleh menguasai pelbagai bahasa, ya. Dan balik kepada bahasa kebangsaan, itu adalah identiti kita. Sebab tu saya tekankan, walaupun diri saya boleh menguasai pelbagai bahasa, tetapi saya tidak lupa kepada asas kita, iaitu bahasa kebangsaan kita. Sebab tu pentingnya kita mengimbangi, ya. Bahasa ilmu itu kita perlu menguasai bahasa Inggeris. Kalau kita lihat dalam konteks bahasa Mandarin sekarang, penggunaan bahasa Mandarin yang semakin meluas, ya. Bahasa-bahasa antara bahasa asing yang lain, contohnya bahasa Jerman, Jepun dan sebagainya. Ini sedikit sebanyak boleh membantu rakyat kita ataupun anak-anak kita yang boleh menguasainya dalam aspek kerjaya mereka, ya, selepas mereka habis belajar. Tetapi kita tidak boleh lupakan juga jati diri kita, asal usul kita dan bahasa kebangsaan kita yang saya sebutkan tadi, yang boleh menjadi jambatan kepada keharmonian dan perpaduan negara kita. Dan itu tak lain tak bukan bahasa kebangsaan kita sendiri, bahasa Melayu. Neo, kalau tadi Neo cakap Neo fluent, fasih berbahasa Melayu sebabkan pergaulan antara kaum. Tapi kalau kita tengok sekarang ini, pada ketika ini, kebanyakan yang bukan Melayu, untuk mencari seorang yang fasih berbahasa Melayu ni sejujurnya agak sukar. Pada pandangan Neo, apa punca dia? Saya kurang setuju sebenarnya. Kalau lihat pada persekitaran saya, ramai sebenarnya Cina-Cina yang sangat fasih. Malah mungkin ada yang lebih fasih daripada saya, lebih pandai daripada saya dalam penggunaan bahasa, apatah lagi bahasa sastra, bahasa tradisional, ya. Saya pernah nampak. Tetapi saya tidak menolak kenyataan saudara tadi yang menyatakan masih ramai. Betul. Masih ramai yang mungkin
yang tidak fasih bahasa Melayu. Ini bukan subjek kepada orang Cina saja. Betul. Kalau kita lihat orang Melayu hari ni, Melayu moden hari ni pun ada ramai yang kalau kita lihat mereka bergaul dengan anak-anak mereka, mengajar anak-anak mereka dalam bahasa Inggeris. Ya, anak mereka membesar dalam persekitaran kartun, pertuturan dan sebagainya dalam bahasa Inggeris. So ini bukan dia merentasi kaum, ya. Fenomena ini dia merentasi kaum, tetapi itu yang saya selalu tekankan di sini. Kita tidak boleh memandang enteng kepentingan bahasa ni kerana dia merupakan satu jambatan. Kalau kita tidak menghargainya, maka identiti kita akan terhakis, ya. Identiti bukan identiti orang Melayu saja, tetapi identiti sebagai rakyat Malaysia. Bagi saya itulah keindahan kita, kepelbagaian yang ada, masyarakat yang majmuk, tetapi pada masa yang sama kita boleh hidup secara aman dan harmoni. Dan perkara ini perlu kita pelihara sampai bila-bila. Selain daripada bahasa Melayu, Neo juga fasih berbahasa Inggeris dan sudah tentunya bahasa ibunda Neo sendiri. Apa lagi bahasa Neo? Apa lagi bahasa yang Neo tahu? Saya juga boleh bertutur dalam bahasa Thai, dan juga bahasa Sepanyol. So Sepanyol sebabkan saya pernah bertugas dan menetap di Venezuela, Latin America, yang menggunakan Spanish. satu bahasa saja, iaitu bahasa Sepanyol. So saya terpaksalah belajar dan menggunakan bahasa itu selama saya duduk di situ 3 tahun lebih, kan. So Mungkin ada word-word yang you ingat lagi? saya masih boleh bercakap dalam bahasa Sepanyol, ya. So kerana bahasa itu dah sebati dengan kita 3 tahun lebih kita belajar, dan memang di Venezuela you tak boleh guna bahasa lain. Orang dia pun tak pandai bercakap bahasa Inggeris, tak pandai. So you nak survive, you kena cakap bahasa Sepanyol je lah. So di situ kita belajarnya, kita paksa diri kita. Berapa lama masa Neo ambil untuk belajar bahasa Sepanyol? Saya rasa untuk betul-betul menguasainya dalam setahun. Sekejap juga. Setahun, sebab dia memang tak ada bahasa lain. Tak ada bahasa lain. So bahasa dia satu je, Sepanyol. You ada ambil kelas ke ataupun memang? Saya mula dengan kelas. Tetapi kalau nak cepat, kita kena sentiasa praktiskan lah. Dan kita pergi keluar, bercakap dengan orang, mendengar, bercakap. So itu akan mempercepatkan lagi. Persekitaran itu yang memaksakan kita belajar dengan lebih cepat. Tadi Neo cakap ada 2 bahasa lah tambahan kan, bahasa Thailand dan bahasa Sepanyol. Bahasa mana lagi susah? Saya rasa masing-masing susah. Bahasa Thailand ni dia very artistic. Dia sangat beradab dan penuh dengan adat. So itu bahasa Thai. Sebab tu kita tengok bahasa Thai ni dia sangat lembut. Betul. Sopan santun. Dia datang dengan adat dan adab, ya, bahasa Thai ni. Sepanyol ni dia susah sebab dia macam ada lelakinya lain, perempuannya lain, kumpulan lelaki lain, kumpulan perempuan lain. So dia banyak versi lah, kan. Tapi masing-masing pun bagi saya ada cabaran masing-masing. Neo, sebelum Neo terjun ke dunia politik, Neo adalah seorang diplomat. Boleh Neo ceritakan sikit macam mana kerjaya sebagai seorang diplomat itu bermula? Bermula sebab saya memang di peringkat universiti saya kos yang saya ambil adalah pengajian antarabangsa. Dan itu mungkin didorong jugalah dengan minat saya yang saya sebut. Saya dari kecil saya suka melihat pada berita-berita dunia, perkembangan semasa dunia. So mendorong saya untuk mengambil subjek ataupun kursus pengajian antarabangsa di Universiti Utara Malaysia. Dan saya sangat bernasib baik kerana sebaik saya tamat pengajian, saya telah mendapat tawaran untuk berkhidmat di Wisma Putra. Ya. Pada awalnya saya hanya berkhidmat sebagai pegawai kontrak, ya.
Tetapi pada masa yang sama saya telah melalui ujian dan proses pengambilan pegawai tadbir dan diplomatik. Maka dalam tempoh kurang setahun saya telah pun lulus semuanya dan diserap masuk semula ke Kementerian Luar Negeri sebagai pegawai tadbir dan diplomatik lah. Dan kerjaya saya bermula dari situ. So saya bersama dengan Kementerian Luar seawal tahun 2009 ya. Pelbagai bahagian saya pernah ya bertugas, antaranya bahagian Asia Timur, menjaga hubungan Malaysia China, pernah dalam Sekretariat ASEAN ya. Mana lagi? Pernah dalam bahagian multilateral ya, menjaga alam sekitar, subjek alam sekitar dan so ini adalah antara pengalaman saya sebelum saya ditugaskan di pejabat kedutaan. Tugasan luar saya pertama adalah di Venezuela lah, saya sebut seawal pada hujung tahun 2014. Saya dihantar ke Venezuela kerana sebagai persediaan. Pada tahun 2016 Venezuela menjadi pengerusi kepada non-alignment movement ya, 2016. So saya dihantar pada hujung 2014 sebagai untuk membantu membuat persediaan. Pada tahun 2016 nanti selalunya kalau ada persidangan kemuncak NAM ini, maka semua pemimpin negara berkenaan akan hadirlah. So saya mula dihantarlah, tetapi malangnya keadaan krisis yang berlaku di Venezuela menyebabkan isu-isu keselamatan dan pada tahun 2016 kita tidak diwakili oleh pemimpin tertinggi negara ya. Kita hanya hadir yang hadir mewakili Malaysia pada ketika itu adalah hanya pada level Timbalan Menteri Luar Negeri ya, kerana isu-isu keselamatan lah ya, dan ramai negara yang juga melakukan perkara yang sama. Dan di situ juga saya mendapat pendedahan pertama, dan seterusnya saya pernah dipinjamkan ke perwakilan tetap Malaysia ke PBB pada tahun 2016, hujung 2016. 6 bulan saya berada di New York untuk membantu pejabat perwakilan kita ke PBB. Dan selepas saya kembali ke Venezuela setahun dan kemudiannya saya dihantar ke Amerika Syarikat di kedutaan kita di Washington. Dan saya agak lama saya berada di situ, 4 tahun lebih. Dan saya mula pulang ke Malaysia pada Disember 2024. 2021 sorry. So itulah kerjaya saya sebagai diplomat daripada hujung 2014 sehinggalah ke 2021. Satu tempoh yang panjang. Sepanjang saya berada di Amerika Syarikat juga pelbagai pengalaman peristiwa yang cukup bersejarah, antaranya adalah insiden rusuhan di Capitol Hill ya. Dalam sejarah moden Amerika Syarikat tidak pernah lah ya, Capitol Hill mereka ni diserang, dirusuh oleh orang awam sebegitu hebat. Dan juga insiden Black Lives Matter juga bermula di Washington apabila sekumpulan besar ya, petunjuk perasaan berarak sehinggalah Washington itu terpaksa ditutup, dikawal sepenuhnya oleh National Guard. Itu adalah antara pengalaman-pengalaman yang tidak saya akan lupa dan memang sudah menjadi sejarah politik dunia yang saya ada di situ pada masa itu. So dan itulah ramai yang tanya saya boleh jawab sekarang juga kenapa saya masuk politik. Itulah antaranya, kesedaran politik mengenai pentingnya good governance itu kepada sesebuah negara. Saya pernah berada di Venezuela di kemuncak krisis kepimpinan, sehingga kita lihat baru-baru ni Presiden Maduro akhirnya ditangkap dan
dipenjarakan di New York. Sepanjang saya melihat krisis itu di Venezuela, rakyat hidup begitu susah, kebuluran, miskin, kanak-kanak mereka terpaksa berhijrah lari daripada negara kerana ekonomi runtuh, keselamatannya juga terkesan dan sebagainya. Dan apabila saya pergi ke Amerika Syarikat, sebuah negara maju, di situ juga kita lihat bagaimana sekiranya negara itu tidak diurus tadbir dengan baik, dia boleh membawa kepada kesan krisis yang besar walaupun negara itu sebesar sehebat Amerika Syarikat. Dan itulah memberi kesedaran kepada saya. You sebagai diplomat muda lah ketika itu di Washington dan juga di Venezuela kan, macam mana you lihat Malaysia, image Malaysia di mata dunia ketika itu? Ketika itu saya betul terang, kita sebagai diplomat ni kita adalah frontliner. Kita perlu mempertahankan kedaulatan, image baik negara dan sebagainya. So kita pastinya apabila kita berada di luar, kita akan berinteraksi dengan diplomat lain, kerajaan lain dan mendapatkan pandangan mereka. Saya masih ingat apabila saya berada di Venezuela, Malaysia adalah negara yang dipandang tinggi, dipandang mulia oleh negara-negara membangun, khususnya di Venezuela. Saya masih ingat apabila saya sampai, saya berpeluang bertemu dengan Presiden Maduro, ya, dan kepimpinan menteri luarnya dan sebagainya. Mereka sering merujuk kepada Malaysia sebagai sebuah model ataupun model kepada pencapaian sebuah negara membangun. Saya masih ingat apa yang Presiden Maduro cerita dengan saya dan duta kita pada masa itu adalah sebelum mendiang Presiden Hugo Chavez meninggal dalam keadaan kritikal, antara amanat yang diturunkan kepada Presiden Maduro adalah pergi ke Malaysia untuk bertemu dengan pemimpin Malaysia. Sebab itulah Presiden Maduro pernah datang ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri kita masa itu. Perdana Menteri kita masa itu arwah Tun Abdullah Badawi lah. So mereka cuba belajar daripada kita bagaimana kita membangun sebagai sebuah negara yang dunia ketiga ni tetapi boleh menjadi progresif, maju dan aman damai. Itu yang saya ingat dan pengalaman saya sendirilah. Mereka memandang tinggi usaha pembangunan kita dan saya masih ingat pada ketika itu antara 2014, 15, 16 walaupun Venezuela dalam keadaan krisis tetapi Malaysia masa itu ekonomi kita membangun dengan sebegitu rancak, ya. Sebab itu juga mereka selalu mendapatkan pandangan dari kita. Mereka nak mendapat pandangan bagaimana kita nak memajukan ekonomi. Tetapi malangnya krisis yang melanda Venezuela ini dah di tahap yang sangat kritikal. Dan krisis itu bukan sahaja melibatkan krisis ekonomi tetapi krisis politiknya, krisis demokrasinya, dan itu menyebabkan negara itu terus meruntuh, merudum sehinggalah yang mana kita kenal Venezuela hari ini, ya. Bagi saya itulah pengalaman saya sebagai diplomat. Saya bangga dengan pencapaian Malaysia tetapi saya tidak gembira apabila kita lihat nama baik negara kita, hala tuju kita mula merudum juga menuju ke arah downstream, ya. So itu yang merisaukan saya. Apa hala tuju kita? Kerana kita melihat sejak daripada 2018 hingga sebelum saya letak jawatan sebagai diplomat ataupun penjawat awam ini di 2022, saya sendiri boleh buat penilaian dengan sangat jelas dan sangat orang kata objektif. Sepanjang tempoh 5 tahun itu, 4 tahun lebih, saya lihat
kita dah bertukar 3 Perdana Menteri pada ketika itu, sebelum election 2022 tu. Daripada 2018 Pakatan Harapan mengambil alih, yang pada masa itu Tun Mahathir kembali sebagai Perdana Menteri kedua, sehingga ke Tan Sri Muhyiddin, lepas tu Datuk Seri Ismail Sabri. Dan itu menjadi kerisauan kepada saya dan membuka pintu hati saya untuk terlibat secara langsung dalam politik, kerana saya risau akan masa depan negara kita sekiranya keadaan ini, ketidakstabilan ini, kepimpinan kita masih tidak membuat perubahan drastik terhadap governance kita. So semua orang bercerita pasal reformasi, bercerita pasal perubahan dan sebagainya, tetapi yang saya lihat dalam aspek orang muda, melalui aspek orang muda yang risaukan masa depan, saya lihat perubahan itu hanya berlaku dalam konteks kuasa, perubahan tampuk kepimpinan. Tetapi perubahan dari aspek pentadbiran, perubahan dari aspek kemajuan tidak berlaku. Sebab tu saya perasan pentingnya kita perlu ada darah baru, darah muda yang boleh bersama-sama membantu ke arah pembangunan negara ni. Kerana kalau kita lihat pada trend global sekalipun, perubahan generasi itu telah menyebabkan banyak negara telah kepimpinan negara mereka telah berubah ke konteks yang lebih progresif, lebih muda, dan caranya sudah berbeza. Tapi kalau kita lihat dalam konteks politik negara kita, kita masih lagi kalau kita lihat arena politik kita masih didominasi oleh golongan yang sama daripada 20 tahun, 30 tahun yang lepas. Maka saya tidak salahkan mereka, tetapi perlu ada perubahan di situ, dan perubahannya bermula daripada kita lah. Kita lah yang menawarkan diri kita untuk membuat sesuatu yang lebih baik, selaras dengan kehendak dan tuntutan zaman sekarang. Nio kata daripada disebabkan perkara itu, Nio terjun ke dunia politik, dan pelibatan politik Nio adalah bersama dengan MCA. Kenapa memilih MCA, sedangkan ketika Nio bermula kerjaya politik itu ada parti-parti lain yang kuat lagi daripada MCA? Jadi kenapa Nio memilih MCA itu? Kalau kita lihat, apabila saya terjun dalam bidang politik adalah pada tahun 2022. Dan apa yang saudara sebutkan tadi, betul, memang pada ketika itu sebagai seorang keturunan Cina atau Tionghoa ni, pastinya saya ada pilihan yang lebih baik. Betul. Kalau dilihat dari aspek popularitinya, ataupun prospek politiknya, pastinya kita lihat DAP antara yang paling dominan, yang mendapat sokongan lebih ramai masyarakat Cina. Selain DAP, kita juga ada PKR, betul, dalam Pakatan Harapan yang juga boleh menerima orang Cina, betul, yang juga agak popular di kalangan masyarakat Cina. Kenapa saya pilih MCA? Kerana saya lebih percaya kepada konsep perjuangan yang lebih moderate. Sebab saya bukan terlibat dalam politik sejak awal. Saya dah melalui satu fasa profesional dan satu fasa kerjaya yang luas di luar negara, betul, di dalam negara. Saya faham sejarah kita, sebab menjadi seorang penjawat awam you kena faham. So dari situ saya dapat membuat penilaian yang lebih mendalam, yang sesuai dengan jiwa saya, yang sesuai dengan karakter saya, dan juga yang sesuai dengan apa yang saya boleh bawakan. Apa yang saya boleh bawakan dalam konteks politik lebih kepada ke arah kesederhanaan, lebih ke arah perpaduan, sebabkan kita mahu kestabilan itu hanya boleh datang melalui perpaduan. Dan di situ juga kita lihat
yang paling dekat dengan saya pada ketika itu adalah Barisan Nasional. Kerana saya melihat kembali pada rekod-rekod asalnya, ya, bagaimana sejarah perjuangan sebelum merdeka, selepas merdeka, pembangunan yang dibawa, ya, dan kita faham dan saya harus akui bahawa Barisan Nasional juga melalui satu fasa revolusi, ya, di mana hidup kita ni ada naik turunnya, ya. BN dah melalui puncaknya dah, ya. Puncaknya adalah pada 2004. Kita menang 2/3. Betul. Dan pada masa itulah kita perlu bersedia untuk apabila kita dah sampai puncak, maknanya kita akan menurun lah, ya. So kita dah melalui fasa as a rock bottom lah, ya. 2022. Tapi sebelum itu, sebelum saya masuk, saya rasa 2018 pun dah paling teruk dah. Yeah. So saya rasa yang menjadi masalah kepada BN masa itu adalah perubahan dalaman. Bagaimana kita nak transform Barisan Nasional itu dan membawa ideologi perjuangan itu kembali ke landasan asal. Saya tak kata BN ni tidak baik, tetapi kita harus akui selepas 60 tahun kita berkuasa, banyak orang nampak kelemahan. Walaupun lebih banyak kebaikannya, tetapi kelemahan itulah pada masa itu yang dituntut oleh rakyat, yang perlu kita buat perubahan. Sebab tu saya rasa pentingnya orang-orang macam kita yang betul-betul nak membantu, masuk politik semata-mata berfikirkan pasal masa depan negara untuk kembalikan kegemilangan asas perjuangan itu yang betul-betul demi kepentingan rakyat dan negara. Kalau kita lihat Pakatan Harapan sepanjang tempoh awalnya sebelum kerajaan PH 1.0 itu runtuh pun, pelbagai dah kita nampak simptom-simptom, kalau rakyat masih ingatlah, rungutan dan sebagainya, kecelaruan, kekurangan dan sebagainya. So masa itu saya berfikir, daripada saya menyertai sebuah parti yang saya belum yakin, lebih baik saya menyertai sebuah blok parti yang saya tahu pernah banyak berjasa dan perlukan perubahan. Di situ mungkin saya rasa lebih relevan untuk saya dan lebih bermakna untuk saya membantu membangunkan semula Barisan Nasional. Sebab itulah saya memilih Barisan Nasional, dan pada masa itu sebagai kaum Cina, pilihannya pastinya tinggal satu lah, iaitu MCA. Kan, saya tak boleh masuk UMNO, saya tak boleh masuk MIC ataupun PBRS. Tetapi sebelum saya masuk MCA juga, kalau kita ingat selepas kekalahan Barisan Nasional pada 2018, ada juga suara-suara menyatakan kita nak buka membership Barisan Nasional kepada open membership, tetapi sampai sekarang masih belum berjaya. But bagi saya, put aside that open membership, tetapi MCA itu sendiri bagi saya juga merupakan satu simbol sejarah masyarakat Tionghoa di Malaysia. Sebagai anak Cina, saya juga ingin nak mengekalkan seboleh-bolehnya identiti kita di bumi yang bertuah ini. Ini adalah sejarah. So, dan ini juga adalah warisan. Sebab tu saya rasa apa yang saya boleh bantu MCA adalah bagaimana kita nak integrate, ya, mengintegrasikan MCA dalam konteks Barisan Nasional dan membantu membawa semula, kembalikan ideologi kesederhanaan itu dalam konteks hari ini yang kita lihat polarisasi kaum itu semakin melebar. Itu menjadi kebimbangan kepada saya, ya. Dahulunya itu sebelum kalau kita lihat hari ini selepas PRU ke-15, benda ini menjadi realiti, di mana isu-isu polarisasi kaum itu semakin melebar yang saya katakan tadi itu. Kita lihat hari ini pelbagai isu perkauman dimainkan
tak lain tak bukan oleh ahli-ahli politik, demi meraih simpati dan sokongan penyokong mereka sendiri. Mereka sanggup menggadai keselamatan, keamanan, keharmonian negara demi kepentingan politik mereka. Siapa yang nak menarik semula, merapatkan semula jurang ini, kalau bukan sebuah parti yang memperjuangkan kesederhanaan? Saya lihat jiwa saya lebih sesuai dengan konsep itu. Sebab itulah saya memilih MCA. Dan saya nak tekankan, bukan MCA yang memilih saya, saya yang memilih MCA. Kerana saya yang menyertai MCA. Ya. So, saya menyertai MCA dan saya bercakap dengan Datuk Seri Wee Ka Siong selaku Presiden. Kata, saya ingin menawarkan diri dan saya ingin menyertai MCA. Dan masa tu saya rasa pastinya dia pun was-was, dia ni siapa kan? Tiba seorang orang diplomat kan datang, ni apa, ejen ke apa kan? Dia pun macam tertanya, betul ke kamu ni kan? Saya kata betul kan. Dia pun adalah bercerita dengan saya cabaran yang dia hadapi dan sebagainya, dan dia sangat terbuka dalam konteks mahu membuat perubahan terhadap MCA, mahukan lebih ramai golongan profesional muda yang menyertai dan membangunkan semula MCA, di mana kita lihat dan saya sokong usaha ini kerana MCA sama juga seperti UMNO, MIC dalam konteks Barisan Nasional itu sebuah parti yang terlalu deep rooted, ya, berakar, yang terlalu dalam. Dalam konteks moden hari ini, akar itu penting, ya. Akar itulah menjadi asas dan tunjang kepada perjuangan kita. Tetapi kita harus juga melihat kepada surface, tuntutan zaman sekarang, kehendak zaman sekarang. Kita tidak boleh hanya count on the root di bawah tanah, tapi kita harus melihat kepada kesuburan kita di atas tanah itu. Buah itu, orang nak tengok buah, bukan nak tengok akar, ya, kecuali tongkat Ali lah. Ya. So dalam konteks buah ini, kita perlu pastikan Barisan Nasional mampu menghasilkan buah yang baik untuk manfaat rakyat dan negara. Ya, sebab itulah saya sokong usaha ini, pembaharuan ini, dan saya menyertai MCA. Dan dengan harapan saya boleh membantu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Kita tahu, saya akui sampai hari ini pun saya tahu masih ada banyak kelemahan. Kita tidak boleh mengatasinya dalam sekelip mata. Kita perlukan sokongan daripada semua pihak. Kita perlu berusaha, menggandakan usaha, dan hanya masa yang boleh membuktikan sama ada kita berjaya atau tidak dalam perjuangan ini. Nio, mungkin soalan last sebelum kita break sekejap. Pernah tak you dah masuk MCA dan fokus serius dalam politik mungkin dalam 4 tahun ni lah kan? So pernah tak you rasa keputusan you masuk MCA ni satu jalan yang sukar lah? Tidak. Dia jalan yang sukar pasti, kerana saya mempunyai kehidupan yang jauh lebih selesa sebagai seorang diplomat, sebagai seorang penjawat awam yang tidak perlu begitu susah payah turun ke lapangan. Kadang bukan saja kita mendengar, tetapi kadang kita juga dimarah orang bukan kerana silap kita, tetapi kesilapan yang dulu. Kita dicaci kadang bukan sebabkan kesilapan kita, tetapi persepsi orang. Itu kita tak boleh salahkan mereka, sebab kita mengamalkan, kita sebuah negara yang demokratik. Maka kita perlu bersifat lebih terbuka. Maka saya akui jalan ini sangat sukar. Tetapi yang lebih membimbangkan saya adalah ke mana arah tuju negara kita. Sebab tu saya kata, walaupun susah, walaupun sulit, sukar, tetapi perjalanan ini perlu diteruskan. Kalau kita tak susah, mungkin satu hari nanti anak-anak kita akan susah. Lebih baik kita sama-sama susah sekarang, memikirkan bagaimana kita nak membawa semula landasan, membawa kita ni kembali ke landasan yang betul, supaya kesenangan itu dapat dirasai oleh generasi akan datang. Apa yang kita buat sekarang
pada usia saya lah dah masuk 40-an ni, saya dah tak begitu memikirkan tentang diri saya dah. Saya dah separuh usia dah sepatutnya lah. Kalau saya hidup panjang sampai 80, saya dah separuh usia dah. Dan apa yang saya buat ni bukan lagi untuk diri saya, tetapi untuk masa depan negara, untuk anak cucu kita. Sebab tu saya rasa saya lebih selesa untuk buat apa yang saya rasa baik untuk masa depan negara kita, kerana dia bukan untuk diri kita lagi dalam usia sekarang lah. Kejap, kita baru nak panas enjin sebenarnya. Betul. Mungkin lepas ni ada soalan-soalan lagi yang lagi panas kita nak tanyakan kepada saudara Neo. Tapi sebelum tu kita rehat sekejap. Kita take 5, kembali selepas ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat kembali ke podcast Borokrasi, di mana kita mengupas landscape politik negara. Masih lagi bersama tetamu istimewa kita pada hari ini, Ketua Penerangan Pemuda MCA yang juga Pengarah Komunikasi Pemuda Barisan Nasional, saudara Neo Choo Siong. Neo, sebelum kita tutup segmen kita kedua tadi, kita ada sentuh sedikit tentang pelibatan you dalam politik, kenapa you pilih MCA. So sekarang kita buka semula dengan mungkin soalan politik lah, masih lagi dengan MCA. Neo, MCA sekarang mungkin dalam fasa yang paling mencabar. MCA ada 2 kerusi parlimen dan 8 kerusi DUN di seluruh negara kan. So pada pandangan you, macam mana MCA nak kembali bangkit semula? Bagi saya, kita dalam fasa yang sukar, itu saya setuju. Tetapi pada masa yang sama, saya melihat MCA sudah berada dalam fasa pembangunan semula. Fasa ini berlaku bukan sekarang, tetapi kalau kita lihat, fasa yang paling sukar sebenarnya adalah selepas PRU ke-14 2018, di mana pada masa itu kita hanya mempunyai 1 kerusi parlimen dan 4 kerusi DUN, tak silap saya. Dan selepas PRU ke-15 kita lihat, sekarang kita mempunyai 2 kerusi parlimen dan 7 kerusi DUN sebenarnya. Saya nak perbetulkan. Satu lagi di Pahang itu sebelum ni adalah atas lantikan, dan baru-baru ni kita ada 4 lagi rasanya di Johor. So kita dah ada lebih pada 10. Tapi yang dipilih rakyat, kita ada 2 kerusi parlimen dan 4 kerusi DUN. Dan di situ juga kita lihat, itu dah dari segi matematiknya, itu dah satu penambahbaikan. Tetapi tidak bermakna kita boleh selesa ataupun berpuas hati dengan tambahan kerusi yang bagi saya tidak begitu signifikan lagi. Kita terus berusaha. Kalau kita lihat usaha yang dilakukan oleh kepimpinan MCA itu sendiri adalah menampilkan lebih ramai muka-muka baru, profesional. Itu adalah satu langkah dan usaha yang bagi saya sangat positif dan perlu digandakan lagi. Kalau kita lihat 2-3 tahun kebelakangan ini, pastinya ramai yang akan perasan semakin banyak muka-muka baru yang begitu aktif dalam social media untuk bukan sahaja menjadi jurucakap memperjuangkan isu-isu rakyat, tetapi juga kita mahu supaya mereka ini betul-betul faham aspirasi permasalahan rakyat. Kerana kalau kamu tidak faham, kamu tidak akan dapat bercakap. Dan apa yang MCA perlu lakukan sekarang adalah kembali kepada rakyat. Sebab tu kalau kita lihat sekarang, setiap isu yang melibatkan rakyat ataupun kepentingan negara, tak kira lah, bukan saja tertakluk pada kepentingan orang masyarakat Cina, tetapi keseluruhan rakyat sekali. Kita mahu anak-anak muda ini tampil ke hadapan, menjadi muka hadapan MCA dan menjadi pejuang-pejuang sejati dan bersama rakyat. Kerana dengan itulah kamu akan faham aspirasi, suara hati dan kehendak rakyat. Dan satu hari sekiranya ditakdirkan rakyat memilih kamu, sekurang-kurangnya kamu adalah berasal dari kumpulan bersama rakyat, bukannya di atas. Itu penting.
Kerana persepsi umum yang ditanam oleh DAP sebelum ni, MCA adalah parti tauke. Itu persepsi yang ditanam oleh DAP. Yang sebenarnya tidak benar. Ya. Tetapi kita tidak boleh nak berlawan dengan hujah. Betul. Lebih baik kita berlawan dengan tindakan. Itu yang saya percaya. Sebab tu kita mahu kebanyakan pemimpin muda yang ada hari ini adalah mereka yang bersama dengan rakyat, faham aspirasi isi hati rakyat. Dan di situ jugalah kita melatih dan melahirkan sifat kepimpinan itu dalam kalangan mereka. Mereka orang baru. Jangan kamu letak beban kepimpinan itu di atas bahu mereka kerana mereka belum bersedia. So, permulaannya kamu harus bersama rakyat. Apabila kamu bersama rakyat, kamu belajar menyelesaikan masalah rakyat, lama kelamaan itulah ciri-ciri kepimpinan yang akan dilahirkan, yang akan bersama dengan kamu. Dan kalau sekiranya satu hari nanti rakyat melihat bahawa kamulah yang terbaik untuk mewakili mereka, dan di situlah permulaan kamu dalam kerjaya politik untuk menjadi seorang wakil rakyat. So kita nak menyediakan orang kata pilihan wakil rakyat tu kepada rakyat dan negara. So usaha ni jangan dipandang enteng, kerana kita mahu supaya negara mempunyai lebih ramai pemimpin-pemimpin yang ikhlas, yang ada credibility, yang ada integriti. Tak kiralah Cina ke, Melayu ke, India ke, tetapi di peringkat MCA itu yang kita nak tawarkan supaya rakyat mempunyai lebih ramai pemimpin yang boleh mereka pilih dan percayai di masa hadapan. Nyo, dengan segala usaha yang mungkin you sebutkan tadi, adakah itu membuktikan MCA sekarang masih sebuah parti yang relevan? Bagi saya MCA sentiasa relevan kerana kita masih tidak boleh lari daripada realiti bahawa kita perlu ada semak dan imbang. Kalau kita lihat kepada keputusan PRU yang lepas, 95% Cina menyokong DAP dan Pakatan Harapan. Bermakna hampir keseluruhan Cina telah menyerahkan kepercayaan mereka kepada PH. Dan kesannya apa? Sekiranya kerajaan itu tidak function, parti yang mereka sokong itu tidak function, mereka tidak ada pilihan lain. Mereka tidak ada pihak lain yang boleh dirujuk. Sehingga sekarang kalau kita lihat pada sentimen orang Cina, mereka akan kata mereka sanggup tidak keluar mengundi kerana terlalu kecewa dengan orang yang mereka pilih sebelum ini. Adakah itu sihat? Secara demokrasinya itu tidak sihat. Tetapi apa pilihan yang mereka ada? Orang sering tertanya-tanya. Saya sentiasa kata pilihannya ada. Cuma kamu nak atau tak nak aja. Kamu tidak boleh menolak kata hanya DAP yang terbaik. Itu tidak demokratik. Kamu harus terbuka melihat calon-calon yang bakal ditawarkan oleh parti lain mahupun individu secara bebasnya. Tetapi secara objektif lah. Kita sekarang pilih bukan kelab bola sepak. Kita nak pilih wakil rakyat, parti yang boleh memimpin negara ataupun individu yang boleh memimpin negara dan mewakili rakyat. Sebab itu kita harus objektif. Adakah kalau kita duduk di rumah tak keluar mengundi akan menyelesaikan masalah ini? Tidak. Seseorang itu pasti akan terpilih juga dalam amalan demokrasi ini. Dalam pilihan raya akan datang, setiap kawasan akan diisi oleh individu tertentu yang dipilih oleh orang yang nak pilih lah. Tetapi kalau kamu pilih untuk tidak keluar mengundi, maka orang lain yang keluar mengundi itu yang akan memilih lah. Betul. Dan kamu jangan menyesal lah pula. Kan? Sebab tu saya kata kita kena sangat objektif. Yang paling penting sekarang adalah mampukah MCA menyediakan calon yang sebaik mungkin untuk dipilih oleh rakyat. Itu lebih menjadi keutamaan kepada kita. Sebab tu saya kata daripada awal lagi kita MCA ni perlu fokus kepada usaha memperbaiki diri sendiri dan juga membuat pembaharuan penambahbaikan. Tak perlu nak fikirkan apa orang kata.
Sebelum kita berjaya, orang akan berkata macam-macam kat kita. Itu tidak penting. Kalau kita mendengar pada pandangan orang dan tidak berusaha, maka kita selama-lamanya lah akan gagal. Bagi kita, yang penting is membina kekuatan. Memilih calon yang betul-betul layak, berkelayakan, boleh memimpin, ataupun ada potensi menjadi seorang pemimpin yang baik di masa hadapan. So itu yang lebih penting. Apa yang kita sekarang fokus dan lakukan dalam 2-3 tahun kebelakangan ini adalah memperkuatkan diri dan melahirkan lebih ramai anak-anak muda yang boleh menjadi pemimpin yang baik di masa hadapan. Neo cakap MCA telah memulakan gerak langkah dengan memberi latihan kepada pemimpin-pemimpin muda untuk ke depan. Dan saya sendiri mengakui, saya tengok dekat Facebook, social media MCA, banyak perubahan yang berlaku. Jadi kalau kita tengok pilihan raya 16 makin dekat sebenarnya. Adakah MCA rasa sudah berjaya menyedarkan 95% pengundi Cina yang dulu mengundi DAP? Saya tak boleh nak bagi satu jawapan yang tuntas, yang tepat buat masa sekarang. Tapi yang pasti ramai pengundi Cina di kalangan masyarakat Cina sudah begitu kecewa. Kalau kita boleh buat penilaian berdasarkan kepada keputusan pilihan raya negeri Sabah, itu adalah satu manifestasi ketidakpuashatian di kalangan pengundi Cina, ya, terhadap parti yang mereka sokong sebelum ini, ya. Tetapi ada orang kata itu Sabah, di Semenanjung mungkin berbeza. Dan kita akan lihat apa yang berlaku di PRN yang akan datang. Sekiranya tidak dilakukan serentak, saya yakin hasil daripada kerja-kerja lapangan kita, termasuk diri saya sendiri, apabila kita turun ke Padang, kita turun ke kampung dan bersama dengan kumpulan ataupun persatuan, ya, masyarakat Cina ini, feedback yang kita dengar sangat jelas, suaranya sangat jelas. Cuma sama ada mereka akan memilih MCA, itu saya tidak boleh mengambil kata-kata itu, kerana benda akan berubah. Saya tidak boleh menganggap kata-kata sokongan mereka akan diterjemahkan dalam undi. Tetapi melalui pengalaman saya, rakan-rakan saya, kita dapati semakin banyak kata-kata dorongan, kata-kata semangat kepada anak-anak muda MCA untuk keluar, untuk teruskan perjuangan. Dan di situ saya lihat itu adalah satu harapan. Mereka mahu melihat MCA yang lebih baik. Ya. Cuma saya harus akui, usaha ini memakan masa. Ya. Dan saya akan sentiasa tanya kepada pengundi Cina, sudikah anda memberi peluang kepada kami untuk membuat perubahan? Kalau kamu sudi memberi kami undi, maka di situ kamu mempunyai ruang dan peluang untuk melihat perubahan yang kami akan lakukan. Tetapi kalau anda tidak sudi memberi kami undi, maka selamanya kita tidak ada ruang untuk membuat perubahan. Sebab tu pengundi Cina perlu objektif. Kita, macam yang saya kata, kita bukan nak memilih kelab bola sepak, kita bukan nak memilih brand pakaian. Kita memilih parti politik untuk kepentingan kita. Kalau kita lihat sebuah parti itu tidak baik, maka kita perlu memilih sebuah parti lain yang kita rasakan ada potensi untuk menjadi lebih baik. Perkara ni sama kalau kita lihat pada tahun 2008, bagaimana sokongan mereka dahulunya di PRU ke 11, 12, ya, kepada Barisan Nasional, pada MCA yang begitu kuat. Akhirnya pada PRU ke 13, ke 12, mereka memilih untuk bersama dengan Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan. Ya, mereka ubah kepada, contohnya dalam konteks masyarakat Cina, mereka ubah kepada DAP dari MCA.
Dan kalau kamu boleh ada motivasi untuk buat perubahan, kenapa tidak hari ini daripada DAP kembali ke MCA? Sekiranya MCA, kamu merasakan MCA boleh memberikan perubahan yang lebih baik. Dan kita kena objektif lah. Boleh atau tidak itu terpulang kepada rakyat. Di pihak kami hanya boleh mampu berusaha. Tetapi ruang, kita perlu ruang juga. Ya. Kamu nak berusaha, kamu juga perlukan ruang. Kamu boleh berlatih di rumah. Dalam konteks bola sepak pula, contohnya kamu hari-hari training sendiri dalam padang, pergi gym, kuatkan badan muscle, kuatkan teknik dan sebagainya. Tetapi setiap kali datang ke perlawanan, kamu tidak diberi peluang, tidak dipilih untuk beraksi dalam kesebelasan utama, tidak mungkin rakyat akan melihat Betul. keupayaan kamu. Dan rakyat akan mengatakan kamulah hanya menjadi pemain simpanan sebab kamu tidak bagus. Sebab kamu tidak diberi ruang untuk beraksi. Ya. Sebab tu saya merayu dan memohon. Setiap kali saya turun ke padang, saya memohon kepada mereka, jangan menghukum kami, anak-anak muda yang mahu melakukan perubahan dalam MCA berdasarkan pengalaman yang lalu. Saya tidak mewakili generasi yang lalu. Saya mewakili generasi yang akan datang. Maka berilah peluang kepada kami untuk melakukan yang lebih baik. Sekiranya kamu rasa masih ada ruang untuk penambahbaikan dalam konteks demokrasi. Sekiranya kamu rasa kamu masih tetap nak percaya pada satu pihak ataupun memilih untuk tidak percaya kepada mana-mana pihak, maka anda sendiri yang memilih. Ya. So hakikatnya selepas PRU nanti tetap akan ada wakil rakyat dalam 222 kerusi yang dipertandingkan. Tetapi wakil rakyat yang bagaimana, itu terpulang kepada hasil keputusan yang dipilih. Neo, dalam podcast yang lain, bekas Presiden MCA Tan Sri Dr. Chow Sau Lek, dia memberi cadangan lah kawasan yang mempunyai 70% pengundi Cina untuk memberi undi kepada DAP, dan kawasan yang mempunyai pengundi campuran ni diberi kepada MCA untuk tujuan semak dan imbang. So macam mana Neo melihat perkara ini? Apa komen Neo? Itu adalah satu cadangan dari segi aspek taktikal. Ya. Satu nasihat untuk orang Cina yang masih rasa dan percaya bahawa mereka masih perlukan DAP. Ya. Dalam konteks semak dan imbang, saya rasa kita perlu ada kekuatan di kedua-dua pihak. Tak kisahlah, kita pun tidak tahu selepas PRU ke-16 ni siapa akan jadi kerajaan, siapa yang akan menjadi pembangkang. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks hari ini, kita ada sebuah kerajaan yang mungkin tidak begitu kuat, tetapi malangnya kita tidak ada pembangkang yang boleh mengimbangi dan memberikan, orang kata, pressure kepada kerajaan. Maka itu bermakna pembangkang lebih lemah. Ya. Kenapa jadi begitu? Salah siapa? Kita kena lihat secara objektif. Sebab tu saya kata, kita memilih bukan memilih parti secara membuta tuli. Kita harus memilih berdasarkan karisma, personality, credibility seseorang itu. Tak kiralah dia mewakili parti mana pun. Tetapi kalau dia seorang yang baik, kita tak memilih dia kerana kita percaya parti sebuah lagi itu lebih baik daripada dia, dan akhirnya kita pilih orang yang salah dan tidak memberikan manfaat langsung, bukan saja kepada negara tetapi di kawasan dia itu sendiri. Ya. Kerana mereka hanya menang atas sentimen. Ramai yang saya lihat di kalangan ahli parlimen yang ada hari ini ataupun ADUN yang langsung tidak ada kualiti dan keinginan untuk berkhidmat untuk rakyat, baik di peringkat parlimen ataupun DUN. Kadang tengok masuk berhujah pun seperti orang yang tak ada pedoman. Ya, melalak sahaja. Ya.
kita Dewan Rakyat ni sepatutnya dewan untuk membincangkan hak rakyat, bukan untuk melalak. Betul. Tetapi hakikatnya itulah yang dipilihnya, yang ada. Apakan daya? Kamu yang pilih dia. Setiap bulan dia menerima allowance berbelas ribu, termasuk semuanya berpuluh ribu. Selesa hidupnya. Tetapi rakyatnya bagaimana? Dan kamu nak salahkan siapa? Kamu nak salahkan kerajaan yang tak kuat? Ataupun kamu nak salahkan pembangkang yang lemah? Hakikatnya kita yang pilih. Sebab tu saya suka ada satu kenyataan yang menyatakan ahli-ahli wakil rakyat ni melambangkan kamu. Kamu yang pilih dia. Kan? So jangan salahkan dia, salahkan diri kita sendiri yang memilih. Ya. Dan dalam konteks demokrasi, kita sepatutnya lebih objektif melihat individu itu sendiri, bukannya parti. Parti ini dianggotai oleh individu. Orang yang dipilih ini sepatutnya membawa suara rakyat, baik di peringkat parti maupun dalam kerajaan. Ya. Tapi kalau yang dipilih itu yang tak ada kualiti, maka tak ada kualiti lah kerajaan itu, ataupun dalam blok pembangkang sekalipun. Saya haraplah dan saya yakin, khususnya dengan tambahan pengundi-pengundi muda yang mungkin lebih celik maklumat, dapat membuat pilihan yang lebih baik, lebih bijaksana berdasarkan kepada maklumat yang ada di tangan mereka di masa hadapan. Ya. Dan saya yakin orang muda, golongan muda, melalui interaksi saya dengan mereka, mereka memang lebih cenderung untuk memilih personality daripada parti. Itu hasil dapatan saya. Dan saya harap itu adalah satu perubahan, ke arah perubahan yang lebih baik lah dalam amalan demokrasi kita ini. Jadi Neo pun ada sebut mengenai kekecewaan para pengundi, khususnya orang Cina lah, yang sanggup tak keluar mengundi disebabkan kecewa dengan DAP. Benda ni secara umumnya berlaku juga pada pengundi-pengundi kaum lain lah, macam Melayu. Macam sebelum ni pun kita pernah ada isu undi rosak, kalau Neo masih ingat, diwambak gerakan undi rosak sebab kekecewaan. Nak pilih kedua-duanya, pilihan yang ada tu semua sama, hampir sama. Jadi dalam konteks MCA, DAP ramai dah kecewa. Sekarang ni kalau kita tengok daripada jumlah kerusi parlimen, mengapa MCA ni masih gagal mendapatkan kepercayaan pengundi Cina? Itu yang saya cakap. Kalau you menilai daripada jumlah kerusi yang ada sekarang, ini adalah hasil daripada PRU yang lepas. Kalau lihat kepada konteks PRU yang lepas, dia banyak faktor, bukan sahaja faktor kelemahan diri kita sendiri, faktor sentimennya, faktor keadaan masa itu, ya. Sentimen itu yang memainkan peranan yang paling besar dalam pilihan raya. Apabila serangan yang dilakukan ke atas Barisan Nasional oleh kedua-dua pihak nampak begitu berkesan, ya. Mereka mahu melawan rasuah, contohnya ada satu pihak, kan. Akhirnya selepas PRU mereka bersama, ya. So ini yang membuka mata ramai rakyat. Yang lepas kita dah laluinya. Yang kehadapan ni yang menjadi penentu masa depan kita. Sebab tu saya kata rakyat sekarang patutnya dah boleh melihat dengan lebih objektif, dengan lebih mendalam dan lebih rasional. Kerana apa yang diperkatakan, dilakukan sebelum ini sudah dilakukan. Slogan saya nak sebut di sini, no DAP, no Anwar, akhirnya lain jadinya. Nak penjarakan Zahid, akhirnya lain jadinya. Apa lagi? Semuanya. Apa yang mereka tak kutuk dalam semasa kempen pilihan raya. Okey, bagi ahli politik, mereka merasakan ini adalah perkara biasalah dalam kempen, saling kutuk-mengutuk dan sebagainya. Ya? Tetapi mereka akan kembali ke realiti selepas pilihan raya nanti untuk membentuk kerajaan. Di situlah mereka akan membuat horse trading. Ya, rundingan. Apa saya dapat, apa kamu dapat. Ya, itu realiti.
Apabila tak ada satu parti yang dominan, maka perlu akan ada rundingan lah. Maka apa yang diperkatakan sebelum itu semuanya dah tak valid lah. Kan? Itu yang wujudnya UMDAP dan sebagainya. Kan? Tetapi hakikatnya kita perlu lihat dengan lebih objektif. Untuk pilihan raya akan datang ni, rakyat perlu memilih. Dan siapa yang kita perlu pilih? Itu menjadi pertanyaan. Ya, dengan kita lihat baru-baru ni Rafizi sendiri dah keluar dari PKR dan juga rakan-rakan beliau yang menubuh atau menyertai parti bersama ni, dia akan buka ruang itu dengan lebih besar lagi, lebih banyak lagi parti yang akan menyertai. Dan kita tidak menolak kemungkinan pada PRU akan datang, Warisan juga akan bertanding semula di Semenanjung dan mungkin mendapat sokongan juga, ya. Dan ketika itulah hasilnya kita akan melihat perpecahan itu akan membuatkan proses pembentukan kerajaan lebih sulit selepas PRU. Kan? So siapa-siapa pun boleh menjadi kerajaan selepas itu. Betul? Betul. Dan kita perlu lebih objektif lah. Maksud saya yang sebentar tadi tu, kita tak boleh lagi bergantung kepada parti. Kerana mana-mana parti pun mungkin akan bekerjasama selepas PRU. Yang lebih penting sekali adalah individu itu. Kita nak pilih individu yang bagaimana, pemimpin yang bagaimana. Tak kisahlah dia jadi pembangkang pun ataupun kerajaan. Kalau kita ada individu yang berkualiti, maka sama ada dia jadi kerajaan ke pembangkang ke, kita tahu suara kita ni terjamin. Mereka mempunyai keinginan membawa suara rakyat. Mereka mempunyai kualiti untuk berhujah demi rakyat. Kita nak yang macam tu. Kita bukan nak yang yes man. Kita bukan nak yang itu adalah hala tuju parti. Kan? Hala tuju parti berubah mengikut keadaan. Kita boleh cakap politik hari ini sangat dinamik. Betul, dinamik. Tetapi prinsipnya di mana? Adakah sebabkan kedinamikan politik itu kita boleh menggadai prinsip kita? Adakah itu yang rakyat nak? Kalau macam tu, berubahlah. Selepas bentuk kerajaan sekalipun, mungkin lepas 2 tahun, tukar lagi kerajaan. Sebab apa? Dinamika politik kononnya. Sebab kita dah tak berpegang kepada prinsip. Sebab tu saya pentingnya kita nak memilih pemimpin, pilih pemimpin yang berprinsip dan ada rekod yang baik dan tengok kepribadian mereka. Bukan lagi warna parti, bukan lagi lambang parti, kerana itu tidak menjaminkan apa-apa lagi dalam amalan demokrasi kita. Okey, kita sangat banyak input-input yang dikongsi oleh Neo. Betul. Banyak lagi yang kita nak tanyakan sebenarnya. Ada lagi beberapa soalan. Betul. So sebelum kita ke soalan seterusnya, kita berhenti rehat sebentar. Kita jumpa selepas ini. Berapa pemimpin kita yang boleh keluar berdiri atas pentas dan berceritakan pasal keterjaminan makanan? Cuba nak ikut trend, buat 6-7 dan sebagainya, kek. Dan kita kalau masih fikir bahawa kita adalah harimau Asia, sebenarnya kita ini tidak sedar.